Dek, sorry Dek, nak tanya. Ni kenapa? Ada rakam-rakam kita orang ke? Ada. Ya ke? Ya ke? Tadi akak nampak dari luar, akak berhati awak ikut saya. Seorang lelaki kantoi curi-curi merakam wanita di dalam sebuah pasaraya Maidin. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Pasaraya Maidin Seremban 2 pada 20 April 2025. Difahamkan, seorang wanita bersama suami dan anak-anak masuk di dalam pasaraya, mula perasan diekori seorang lelaki sambil merakam dengan menegakkan telefon. Namun, wanita terbabit mula merasa tidak senang hati dan memberitahu kepada suaminya, lalu suaminya terus mengikuti lelaki terbabit dari belakang. Selepas suaminya mengekori lelaki itu, wanita terbabit pergi menerjah lelaki itu sambil merakam sebagai bukti dan mendapati lelaki itu betul-betul merakam wanita-wanita yang berada di dalam pasaraya itu termasuk dirinya sendiri. Lelaki itu sudah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan mendapati lelaki terbabit merupakan seorang pelajar universiti yang berusia 20 tahun. Dek, sorry Dek, nak tanya. Ni kenapa? Ada rakam-rakam kita orang ke? Ada. Ya ke? Ya ke? Tadi akak nampak dari luar, akak berhati awak ikut saya. Nak check member. Boleh telefon tak aku mau buat rakam? Tak ada. Saya telefon? Sekejap bagi saya top up dulu kan. Sorry, buka phone. Buka galeri ke semua nak tengok. Kejap. Ada rakam apa ke? Mana ada? Ya ke? Mana ada? Tadi lagi dia tengok. Kenapa? Saya nak top up Grab. Lepas tu saya tengah pening. Lepas tu macam ikut-ikut kita orang je. Rakam-rakam. Saya dah masuk 4 kali. Abang boleh tak check dia punya galeri je? Sekarang. Mari bagi bahas masa saya tengok. Tengok je. Tengok. Macam bahaya lah kalau ikut-ikut ni. Ni tak terima je ni. Ni nak apa? Meanwhile, Kau mesti siapa? Dia sembah. Betul-betul. Kan. Saya tak Kau apa masalah? Kau kasih ingat. Kau duduk. Aku tanam saya cakap. saya kucing. Tak kucing. Duduk je. Biasanya. Duduk di situ. Kau tanam ni. Sorry. Tak. Kau nak turun. Apa masalah kau? Kau dah sebenarnya ke? Jangan kari-kari betul. Kau desperate? Kau tanggung kau apa? Persen? Kau budak mana?